buka kalkulator masing-masing. 90 juta bahagi 4.2 juta orang, dapat berapa? Yang ini duk viral dekat FYP aku beberapa hari kan. Yang ini dapat 20 juta. Dapat 20 juta Syuk. Dia umur dapat 20 juta lah. Mungkin Berapa dapat tengok lah kot. Dapat tengok. Dapat tengok Tapi lah. kesian kat dia, korang buat dia jadi bahankan dia seminggu. Dia tersasul, dia cakap. Dia tersasul. Tapi 90 bagi 4. Betul lah, dapat dalam 21 Ringgit. Mungkin dia bagi dia bagi 4 Tapi lah. jauh sangat tu kot. 90 juta bagi daripada RM21 ke 20 juta tu jauh sangat kot. Tersasul macam mana tu? RM21 dengan 20 juta. Banyak Jauh. beza ringgit dengan juta tu lah. Mungkin dia tekan kalkulator lupa kosong-kosong. Kosong-kosong tertinggal. Dapat 20 juta. So kau nak cakap dia beria apa? Kesian juga kan dia sebenarnya. Tak sampai hati. Dia tersasul. Mungkin dia beria nak tunjukkan yang inilah manfaat orang Johor dapat kalau election. So 90 juta datang. Tapi itu beria tapi dia salah kira. So Aku ada pandangan beria yang lain sikit. Okay. Memang beria tapi dia tak ada kena-mengena dengan 90 juta dengan 20 juta ni. Kenapa dia beria? Beri argumen membazir. Zaim? Pula. Ini yang kebat sikit. Dulu kebat kan? Aku zaman aku tak ada kebat, korang ada kebat tau. Ini kebat sikit. Memang beria yang ini. Gayanya mungkin menjadi pemenang. Memang beria. Tapi yang ini kebat lah, yang tak nampak. Tak nampak lah. Oh, body language dia. Bukan. Ada ke kau tengok body language dia? Apa dia? The 90 juta tu is not direct cash. No. Okay. Rakyat Johor bukan 42 juta. No. Okay. Kenapa Zaleha sampai tersasul 90 juta bagi 4.2 juta dapat 20 juta? Kenapa saja sampai tersasul? Sebabnya dia bukanlah seorang yang biasa berceramah. Dia tak pernah berceramah. Pernah aku tengok Zaleha sebelum kita letak dia jadi calon di Sekijang tahun 2022. Ada tak rakyat Malaysia ni yang kenal Zaleha ni sebagai terkedepan? Tak ada. First time nampak dekat truck YB dah. First time nampak dekat truck YB, truck aku kan, dekat Sekijang kan. Jadi dia tak pernah berada di depan. Jadi bila dia tak pernah berada di depan, dia tak pernah kena bagi ucapan macam ini. Dia kemahiran dia ialah doktor setempat lah. Dia kalau sembang semua tu okey lah. Tapi you campak dia suruh bagi ceramah yang sebagai pimpinan utama, memang tersasul lah dia. Dia bukan biasa pengucapan awam ceramah ni. Jadi sebenarnya yang salah bukan Zaleha. Yang beria tu ialah PKR pergi letak dia. Sepatutnya PKR memang dah tahu. Itu aku kata kebat. Dia punya analisis. Sebenarnya kesianlah Zaleha jadi mangsa lah. You letak orang yang bukan ahli dia untuk tiba-tiba mengetuai pilihan raya negeri. Yang dia tidak pernah ada rekod yang berceramah panjang. Dia pun tidak ada pengikut yang besar kerana ceramah yang berpengaruh sebelum itu kan. Jadi dia punya learning curve tu kena sangat cepat, habis tersasul keluar 20 juta lah. Jadi yang ini nak kena tanyalah pimpinan-pimpinan PKR, kenapa dia tak letakkan Ramanan untuk berceramah ni? Kan? Aku rasa lebih better ke? Aku rasa lah mungkin Ramanan paling kurang ada gambar dia dengan Anwar kan, dekat dada. Tarikan untuk anak muda. Tapi itulah. So ini cabaran-cabaran yang PKR kena berdepan lah. Sebab selain daripada Datuk Seri Anwar dan juga Saifuddin Nasution, PKR akan ada masalah tau berceramah. Sebab gap antara Saifuddin dengan Datuk Seri Anwar dengan the next line of leadership tu, tak ada seorang pun yang memang, sebab ceramah sikit ni dia sebenarnya macam rock artist. Dia orang yang mengikuti penceramah ni, dia ikut
10-15 tahun. Dia macam rock band lah, tour the country kan. Dia ada groupie semua kan. Jadi you need to take that long. Dia bukan macam pergi bagi ceramah dalam majlis kementerian merasmikan sesuatu. You are a story. Kau kena ada kemahiran storyteller, kau kena ada kemahiran stand up comedy, and you certainly have to know how to work the crowd. Dia sama macam rock band lah, nyanyi-nyanyi lagu ni, alamak orang tak respon, dia pun buka baju lah. Kan? So pimpinan PKR yang ada sekarang ni, termasuklah juga Zaliha, dia memang tidak pernah melalui training itu, dan sepatutnya pimpinan PKR perlu tahulah. Tapi bukan macam ada Izzah, Amiruddin Syari apa semua, Kamil dong tak boleh ceramah. Diorang pun okey kan, Izzah, Itu lagi biasa. Amir. Ke dia tak cukup rock band macam tadi tu? Tak, dia boleh berucap. Contohnya kan, okey, you nak tengok ukuran sama ada seseorang itu dia dikira dia dah capai status tertentu sebagai penceramah ni kan, senang saja. Kau jangan buat majlis yang ada semua. Kau suruh dia seorang pergi ceramah dekat kawasan itu, tengok ada orang keluar ke tidak. Jadi memanglah Kamil boleh berucap, saya ingat Izzah pun boleh berucap, but it remains to be seen. Contohnya masa berkempen nanti, sama ada kalau Kamil berucap di Kuala Kelawang, ada 1,000 orang ke tidak dengar dia kat situ. Kan? Sebab tambah sekarang zaman TikTok, zaman live semua ni kan, orang basically follow you. Dia don't follow the party ke apa. Dia macam rock band. Jadi kepada yang muda-muda nak join politik ni kan, yang berminat, sebab tu aku campak korang awal-awal, because it takes years and years to build that showmanship. Politics is, berceramah ni, public speaking is about showmanship. Bukannya pergi ke depan baca ataupun bagi ucapan berbentuk pentadbiran. Dia kena pandai bercerita, dia kena pandai buat lawak bangang, kemudian pause tengah jalan. Lepas tu tengok pakcik tu pakai kain plekat koyak. Mek straight kena komen tau, pakcik tu pakai kain plekat koyak. And that takes years and years, and that takes, dia tak ada shortcut. Sebab tu kalau dalam music industry kan, dia ada beza besar antara orang yang manufactured, artis yang manufactured, contohnya yang menang-menang American Got Talents ke, American Idol ke apa semua kan, dengan yang memang jenis yang tour the country non-stop. Bob Dylan ke, ataupun kalau zaman sekarang macam Ed Sheeran ke, dia memang membesar dengan cultivating their followers. Tapi that will take time. Macam YB dulu, YB pernah cerita speech yang pertama YB pun, YB yelah, aku baca. So daripada situ sampai YB sampai ke tahap boleh buat tour rock kapak YB. Berapa lama tu kan? Dia ini dah tak cerita pasal Zaliha dah lah kan. Sebab ada Gen Z. Ini Gen Z yang bercita-cita ni kan. Is a combination of two things. Satu is your skill berucap kan. Sebab sebenarnya nak berucap ni, dia kena ada skill, dia ada teknik. Dia bukannya orang tu, kalaupun dia dilahirkan pandai berucap, kalau salah teknik tak jadi. So you need to know the techniques lah. Tapi techniques and pandai berucap saja selalunya tidak boleh cultivate following. Sebab following ni dia ikut cerita. Sebenarnya penceramah ni penglipu lara. Zaman-zaman Melaka dulu-dulu dia ada. Kalau dalam medieval culture dekat Europe kan, they are called batsmen. Dia pergi ke bandar town kampung, dia cerita dia. So it depends on your story. So in my case contohnya, saya ingat ramai yang ikuti saya ceramah dulu zaman PR, dan yang paling sayang kat aku ni PAS. Sebab I remember the first time dulu tu ialah pasal buku jingga. Sebab aku yang tulis buku jingga tu kan.
Jadi bila nak terangkan, dia tak biasa tau. Dia tak ada penceramah yang boleh terangkan pasal dasar semua kan. So, I go around the country terang, dan kebanyakannya tu memang pendengarnya pas semualah. Tapi kalau dia ulang yang itu, bosan lah. Then the next ada cerita baru, cerita lembu dalam kondo. Habislah semua orang nak dengar cerita lembu dalam kondo kan. Then once you start doing it, you pick up contohnya dekat mana nak ada punchline dia, dekat mana nak lawak sedikit. And more often than not, kau cerita benda ni tiap-tiap hari, dia tetap gelak. Kan, aku sebenarnya kadang-kadang masa zaman Najib dulu kan, YMDB kan, aku nak je bagi ceramah sebab dia orang tengah tunggu in anticipation punchline nak gelak ni, aku nak berhenti. Kan, tapi tak sampai hati kan. So it didn't take long. Kalau buat bersungguh-sungguh, within 1 or 2 years you become quite good. Of course you need to have the talent and you need to know the skill. But yang lagi penting ialah the content. Dia sama macam orang buat content kat TikTok sekarang lah. You actually need to have different content yang betul-betul orang suka lah. Kalau setakat tahu how to edit, how to put in the music, it's not gonna work. Menarik dan susah. Betul, beria. Beria. Okey, beria. Kita dah habis. Kita kena pilih. Bagilah Gen Z pilih. Bagaimana rakan-rakan sekalian? Kita ada 4. Kau nak tengok balik? 1, 2. I think yang paling beria, dia sama ada yang nasi ayam ni ataupun Farhan. Sudah nasi ayam atau Farhan. Itu pilihan Gen Z. Kita diam. Okay. Tak, saya kesian sebab dia salah kira. So saya rasa paling beria Farhash punya ni kot. Sebab kalau RM26 tu, yalah itu market dia. Lepas tu Zaliha ni mungkin salah kira, saya kesian. Salah kira kesian. So bersama Puan Zarkashi sebab dia tua. So kesian. Kesian. So saya rasa paling beria NGO yang close statement ni lah. Dia beria nak push and yalah. Anak muda sokong anak muda lah. Pula. Bukan NGO kau Bukan, tak ada kaitan. Manalah tahu. Dah tiba aku kode decok ni. belakang. Baik, saudara-saudari, keputusan telah dibuat. Tahniah kepada usahawan muda kita. Okey, jadi itu je lah kot. Ikon anak muda. Ikon anak muda. Tu memang betul gelaran tu, ikon anak muda tu. Saya tak tahu benda tu betul. Bukan ikon kita orang lah. Tak, itu dekat apa ni, dekat social media Social kan, media dekat social lah. orang selalu buat lawak macam tu lah. Dia ikon anak muda sebab dia out of nowhere tiba-tiba dia kaya raya. Ikon anak muda lah. Nampak sangat lah terpisah antara Jauh Gen Z sangat dengan pisah. orang tua punya lawak ni kan. Aku rasa tua. Oi. Okey, settle lah. Settle.